Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum, semestinya dalam segmen Assalam Biz. Jadi hari ini saya nak berbicara mengenai satu produk pencuci khusus untuk pakaian solat. Sebab kita ni rakyat Malaysia, kita main beli je pencuci pakaian di luar sana kan. Kita tak tahu dalam tu ada apa. As long as dijual di Malaysia, kita anggap ianya selamat digunakan. Jadi untuk berbicara mengenai pencuci khusus pakaian solat ni, kita bersama di talian Skype sekarang iaitu Tuan Azhari Mat Zain yang merupakan pengasas Energia. Assalamualaikum Tuan Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tuan? Alhamdulillah sihat. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TV Hijrah kerana memberikan ruang kepada saya untuk bersama-sama dengan anda dalam sesi pagi ini. Okey, dari segi operasi, kilang HFL beroperasi di Halal Park Mara Tambun Ipoh Perak sejak 13 tahun dulu. So, fasa awal perniagaan kami adalah kami membangunkan formula produk pencuci khusus pakaian solat berasaskan lemak halal yang pertama di Malaysia lah. So alhamdulillah saya menjadi pengasas inovasi lemak halal yang pertama di Malaysia dan telah memenangi pelbagai pengiktirafan lah, antaranya sebagai Malaysia Innovative Product Award, panelis Anugerah Inovasi Negara, Anugerah Best Award Idea Innovation Expo. Tentulah penonton semua nak tahu kenapa perlu wujudnya produk pencuci khusus pakaian solat. Jadi kita akan rasa was-was dengan jenis lemak yang ada dalam produk pencuci baju yang menjadi pilihan kita pada waktu ini. Betul. Okey. Jadi isu lain antaranya saya melihat juga ada isu-isu yang berkait dengan penggunaan bahan-bahan mudarat kesihatan ni. Daripada situ kita tengok apabila bahan-bahan ini digunakan, ia akan mendatangkan mudarat kesihatan kepada pengguna-pengguna itu sendiri. Jadi pada tahun 2007 memang belum ada sampai sekarang pun belum ada inisiatif untuk menghasilkan formula khusus produk pencuci khusus pakaian solat yang bertaraf yang berstatus halalan thayyiban. Jadi alhamdulillah sepanjang 5 tahun dalam aktiviti penyelidikan dan juga pembangunan fasiliti penghilangan, kita berjaya bawa hari ini kepada tuan-tuan dan puan-puan satu-satunya produk dalam pasaran, produk pencuci khusus pakaian solat. Itu dia. Jadi penonton Assalamualaikum pun boleh menggunakan tanpa was-was.